Tetapi sebelum kita berlepas ke luar negara sekali lagi, kita nak bawa diskusi ini ke perkara-perkara tempatan ataupun isu-isu semasa tempatan. Pertama, Syaril, KK Mart sekali lagi mencetus kontroversi dengan sandwich ham and cheese. So dikatakan ada satu KK Mart yang menjual ham and cheese sandwich didakwa mencetak logo halal tanpa sijil pengesahan halal Malaysia SPHM daripada JAKIM. Jabatan Kemajuan Islam JAKIM dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengesahkan produk tersebut tidak mempunyai SPHM. Syarikat Shake and Bake Cafe ni, sebab kenapa keluar sekejap kita ambil peluang untuk baca mukadimah yang panjang, sebab bila keluar di tempat-tempat lain tak ada dia punya background, terus ham sandwich, babi, kenzi, ham. So kita kena explain lah, sebab tu kita baca apa yang disediakan oleh team research kita.